Apa khabar semua? Jom kita mulakan sesi geografi hari ni. Tapi, hari ni kita bukan sekadar nak belajar dari buku. Kita akan betul-betul mengembara. Kita akan jelajah bentuk muka bumi dan saliran yang ada kat rumah kita sendiri, Asia Tenggara. Kita akan mula dari puncak gunung yang tinggi sampai ke lautan. Dah ready ke belum? Kalau dah, jom kita mulakan. Okey, ini dia itinerary kembara kita. Ada 5 perhentian utama. Mula-mula, kita kena dulu dengan rantau kita. Lepas tu, kita akan daki puncak gunung untuk tengok dari mana semuanya bermula. Kemudian, kita ikut aliran sungai, tengok tanah subur dan yang terakhir, kita kaitkan semua sekali. Jom kita gerak ke perhentian pertama. Alright, perhentian pertama, kenali rantau kita. Yelah, sebelum kita nak teroka lebih dalam, kenalah tahu dulu apa sebenarnya Asia Tenggara ni, kat mana lokasinya dan negara mana yang ada dalam geng kita. Jom kita siasat. Okey, cuba tengok peta ni. Nampak tak kawasan yang berwarna tu? Itulah dia Asia Tenggara, kawasan kejiranan kita. Lokasinya memang strategik. Terletak di bahagian tenggara benua Asia, dikelilingi lautan-lautan penting. Dan dalam kawasan yang hebat ni, ada 11 buah negara yang unik dengan budaya masing-masing. Ada Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand. Semuanya ni membentuk satu komuniti besar yang kita panggil Asia Tenggara. Sekarang, kita boleh pecahkan rantau ni kepada 2 bahagian utama. Senang je nak faham. 1, tanah besar yang bersambung dengan benua Asia. Dan satu lagi, kepulauan yang terdiri daripada beribu-ribu pulau. Apa yang paling istimewa? Negara kita, Malaysia, ada dalam kedua-dua kumpulan ni. Semenanjung di tanah besar, manakala Sabah dan Sarawak di bahagian kepulauan. Unik kan? Kembara kita diteruskan. Untuk checkpoint kedua, kita akan mula dari tempat yang paling tinggi. Bayangkan kita pakai kasut hiking sebab kita akan daki kawasan pergunungan di Asia Tenggara untuk faham macam mana ia membentuk semua landscape kat bawah. Percaya tak? Banjaran-banjaran gunung megah yang ada kat rantau kita ni sebenarnya bukan wujud sendiri-sendiri tau. Ia adalah lanjutan daripada banjaran Himalaya yang super besar kat utara sana. Cuba bayangkan, ia macam akar pokok gergasi yang menjala masuk ke kawasan kita. Antara banjaran yang terkenal, kita ada Banjaran Arakan Yoma di Myanmar dan Banjaran Annam di Vietnam. Dan mestilah, kat negara kita sendiri, kita ada Banjaran Crocker di Sabah yang jadi tulang belakang untuk negeri di bawah Bayu tu. Siapa yang pernah nampak Gunung Kinabalu? Itulah puncak tertinggi dalam banjaran ni. Tapi, cerita pasal gunung kat sini bukan setakat gunung lipat je. Ada lagi satu kuasa alam yang lebih hot, panas. Sebahagian besar rantau kita ni terletak dalam zon paling aktif di dunia yang dikenali sebagai Lingkaran Api Pasifik. Nama dia pun dah gempak kan? Tapi apa maksudnya tu? Maksudnya, lingkaran api ni adalah sarang kepada ratusan gunung berapi yang masih aktif. Sebab itulah, jiran kita macam Indonesia dan Filipina ada banyak sangat gunung berapi yang power. Nama-nama macam Gunung Merapi, Krakatau, Pinatubo, mesti anda pernah dengar dalam berita kan? Sekali dia meletus, memang boleh ubah rupa bumi. Okey, lepas kita dah tengok puncak gunung, sekarang jom kita ikut aliran air yang turun dari situ. Air ni akan berkumpul, membentuk sungai dan tasik yang boleh kita anggap macam saluran darah yang bagi nyawa kepada jutaan penduduk di Asia Tenggara. Jom kita kenal 3 sungai gergasi kat sini. Pertama, Sungai Mekong. Sungai terpanjang yang rentas sampai 6 buah negara. Hebat kan? Lepas tu, Sungai Irrawaddy yang jadi macam lebuh raya air utama kat Myanmar. Dan kat Thailand, Minam Chao Phraya. Walaupun pendek sikit, tapi sangatlah penting untuk Bangkok. Cuba bayangkan nombor ni 90 juta orang. Itu lebih kurang 3 kali ganda jumlah penduduk Malaysia tau. Seramai itulah yang bergantung hidup pada satu sungai je, iaitu Sungai Mekong. Sama ada untuk tanam padi, dapatkan air atau tangkap ikan. Memang betul-betul sungai kehidupan. Ni fakta menarik. Di Bangkok, Sungai Menam Chao Phraya ni sangatlah penting sampai bandar tu penuh dengan terusan atau klong, siap ada pasar yang dijalankan atas air lagi. Sebab keunikan inilah Bangkok dapat gelaran Venice Timur, macam bandar Venice kat Itali tu. Selain sungai yang mengalir, rantau kita juga ada kolam air semula jati yang sangat besar. Kita panggil ia tasik.
Dua yang paling utama dan kita wajib tahu ialah Tonle Sap di Kamboja dan mestilah Danau Toba yang sangat terkenal di Indonesia. Apa yang ajaib pasal Tonle Sap ni? Ia bukan sekadar tasik air tawar terbesar. Saiz dia boleh membesar sampai 5 kali ganda masa musim hujan. Ini jadi sebab ia terima limpahan air dari Sungai Mekong dan ini menjadikan ia lubuk ikan yang sangat kaya. Okey, kembara kita dah sampai ke bahagian hilir sungai. Selepas mengalir jauh dari gunung, aliran air pun mula jadi perlahan. Kat sinilah sungai ni akan tinggalkan hadiah yang paling berharga, iaitu tanah pamah yang sangat subur. Pernah tak anda terfikir, kenapa bandar-bandar besar macam Bangkok, Jakarta dan Phnom Penh ni semuanya terletak kat kawasan tanah pamah tepi sungai? Kenapa dari zaman dulu lagi orang suka sangat tinggal kat sini? Apa rahsianya? Rahsianya mudah je. Ikut je 4 langkah ni. 1. Sungai mengalir dari gunung. 2. Sambil mengalir tu, ia angkut sekali tanah subur yang kita panggil tanah aluvium. 3. Bila sampai kat kawasan landai, sungai dah perlahan, jadi ia pun letakkan semua tanah subur tu. 4. Hasilnya, terbentuk dah tanah pamah yang sangat subur, memang terbaik untuk pertanian. Dan sebab tanah yang sangat subur inilah kawasan macam delta Sungai Mekong di Vietnam dan lembah Menam Chao Phraya di Thailand ni jadi jelapang padi atau dapur beras untuk negara mereka. Kawasan-kawasan inilah yang bekalkan makanan ruji untuk jutaan penduduk. Baik, kita dah sampai ke penghujung kembara geografi kita untuk hari ini. Kita dah daki gunung, kita dah susur sungai dan kita dah lawat tanah pamah. Sekarang, masanya untuk kita sambungkan semua titik ni dan lihat gambaran besarnya. Jadi, perkara paling penting untuk kita faham ialah bagaimana semua benda ni saling berkait. Banjaran gunung jadi punca air untuk sungai, sungai pula jadi macam servis penghantaran yang bawa tanah subur ke kawasan pamah. Dan akhir sekali, tanah pamah yang subur inilah yang membolehkan kita bina rumah dan tanam makanan. Semuanya bersambung dalam satu sistem yang hebat. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda fikirkan. Cuba tengok kawasan sekeliling tempat tinggal anda. Adakah anda tinggal di tanah tinggi, tepi pantai, atau di lembah sungai? Dan macam mana bentuk muka bumi itu mempengaruhi cara hidup anda setiap hari? Dari segi makanan, pekerjaan, sampailah aktiviti riadah. Cuba fikir-fikirkan. Terima kasih kerana menyertai kembara kita hari ini. Jumpa lagi dalam kelas seterusnya.